Actually aku tak tahu nak start vlog daripada mana. So aku start vlog daripada kedai ni lah. So kita dekat Aboh Salai. Dekat area Rawang ni lah kan. Sampai-sampai je dengan nak makan nasi yang sedap. Tapi unfortunately meh sikit lah. Meh Tapi tak apalah, janji perut kenyang. Okey lah, kita nak teruskan perjalanan kita ke Sekincan. Hari ni kita akan berjalan-jalan ke Sekincan. Hari ni kita dekat Sekincan. Kita nak pergi tengok kapal lah. Kapal terbang. Sebenarnya jumpa tempat ni pun dekat TikTok tau. So kali ni dah jumpa dekat TikTok, kita bawa diorang pergi tengok betul-betul mata lah. Budak-budak pergi tengok depan mata. Tak boleh nak masuk lah, sebab kalau nak masuk kena bayar RM20 untuk masuk ke tempat ni. So kita orang plan untuk tangkap gambar je lah daripada luar. Dia nak naik benda ni pula. Jom kita. Nah, tolong kejap. Boleh pakai dah adik. Galaslah beg tu. Jangan takut, kangkang. Kena kangkang. Kena kangkang. Papa kena tolak ni. Apa hujung ni? Tak, ke depan, ke depan. Jauh je mana? Ya. Sana sikit je lah. Jalan tepi. Mana dia? Mana dia? Tak lah. Cepat naik sampai atas. Aku turun kat belah sini. Cepat Khalid. Aku turun kat sini. Cepatlah. Kafe ni cantik tau. Dekat belakang-belakang ni kan, diorang ada letak macam reban lah. Ada reban ayam, ada reban apa nama tu, arnab lah. Lepas tu ada tempat permainan sikit-sikit. So bolehlah bawa anak-anak main kat sini sambil-sambil tengok ayam. Diorang selalu tengok ayam dekat pasar je kan. Ini diorang boleh tengok ayam depan mata. Ayam hidup. Dekat sini kan, diorang dah jadikan macam tempat sawah-sawah ni kan, salah satu tourist attraction tau. So diorang buat apa, macam cafe kat sini. And then diorang buat tempat ni cantik-cantik. Tempat ada budak untuk main-main. Ini semua macam DIY je. Tengok diorang punya buaian, diorang punya tempat ternak ayam-ayam tu semua. Semua macam DIY je. Simple je diorang buat, tapi cantik lah. So orang datang pun seronok lah kan. Boleh chill, santai kan. Orang pun tak ramai. So okey, sangat okey.
Macam bau siapa? Bapak. Bau apa? Kurang asam. Spanish latte. Anak. Saya nak soya. Lepas tu coconut shake satu. Air kelapa satu. Lagi? Kosi-kosi. Saya. Okey dah. Itu saja? Ya betul. Okey. Kan kentang. Dengan fries. Fresh biasa fresh biasa. Byron. 28. Berapa? 28. 28. Oh, saya. Jadi Oh, kata. okey. Tak ambil. Patutlah rasa macam sikit. Oh, dia punya apa benda tu dah siap rupanya. Kita dah buat banyak-banyak. Apa ni? Kelapa satu. Boleh QR. Oh, ni boleh QR. Ada? You have received Alright. 28 ringgit from Touch and Go e-wallet. Ambil ni lah. Dah ambil dah semua barang. Okey, terima kasih. Okey, jom kita pergi singgah dulu, minum dulu. Fries dia akan datang kemudian. Are betul, boleh pula dia decline. Buat malu aku je. Apa ni? Sini. Ada dia kasih minum free saja. Apa dia? Buka tengok ada apa dalam ni. Ada air kelapa lah. Dah. Dia ada rasa macam Perisik. kerisik. Betul kerisik. Tapi okey lah. Sedap lah. Cuma dia tak aneh lah. Dia kalau tak ni kot gula merah tu sedap sikit. Dia ada rasa kerisik dalam tu. Tolak dia bangku adik kau. Bangku adik. Okay lah, ketua dulu kot. So guys, itulah dia tadi kita orang punya pengembaraan, kita orang punya journey jalan-jalan sambil bercuti ke kawasan Sekincan je, dekat je. Daripada rumah cuma sejam 20 minit kot. Sejam 20 minit je. So banyaklah tempat ni korang boleh bawa family korang boleh bawa anak-anak korang untuk chill out, keluar daripada kesesakan kota. So korang jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan cuba korang komen kat bawah mana lagi tempat yang aku kena lawati.